Kalau dapat Seonchun, rumah Sua pakai 300,000 untuk renovate. Ini pun sendiri tambah, sana pun sendiri renovate. Sini kasih tiles. Wah, ada security door lagi. Belakang masih ada lagi 2 kaki. Ini semua owner Sua tambah kasih. Ini rumah baru renovate saja. Semua barang baru punya, tak pernah pakai. Ada storeroom lagi. Sini wheelchair pun boleh masuk punya. So sendiri tambah punya original mat room. Tengok ini untuk guest pakai punya. Untuk guest pakai punya toilet. So ada dry kitchen 2. Wah, tengok ini kitchen besar. Wah, banyak cantik. Ini pintu untuk keluar sinar baju. Tadi I tunjuk sini lorong belakang. Wah, tengok ada buat satu study room lagi. Semua bilik ada sendiri punya toilet. Wah, tengok toilet dia banyak cantik. Plug saja rumah ni pun ada 100 biji ke atas. Tengok belakang ini extend dia, baru extend dia. Ini bilik belakang dia toilet. Tak payah share dia. Ini bilik master. Original sini tak boleh keluar dia. Owner Sua kasih tutup. Nanti dia buat balcony lagi. Balcony dia banyak cantik. Parking semua senang. Sini walk-in wardrobe. Ada pintu boleh kasih tutup ya kalau you buka aircon. Ceiling pun tinggi. Toilet dia pun besar.